Jadi kita bertambah kawan. Zaini yang seboleh-boleh jemput saya ke Bekok dan dia gunakan Puteri untuk lure, untuk tarik saya berkumpul di sana. Jadi Puteri pun tunjukkanlah kawasan-kawasan kehijauan. Sejak dapat bini muda, cara penyampaian pun lain, ada sopan sikit. Bukan. Jamban ada sini, lancau sih aku pok-pok, ah, kang kau kang, aku pok. Jadi dalam perjumpaan Google Meet, berkenalanlah semua. Ajaran pangkal rahim kesian Jin. Jin dagu, waalaikumsalam. Kerana bungsu, wah dahsyat. Macam-macam. Orang main nama semua dahsyat-dahsyat. Jadi okey. Sepanjang saya kat sana, Zaini tak pernah tegur pun anak dia supaya jangan melampaui batas. Jadi kalau anak dia jadi rosak, itu bukan salah anak dia. Kerana bapa tak tahu didik anak. So apa yang berlaku selepas tu ialah, of course lah, bila tak ada kawalan makin melampau lah. Dia melampau, saya pun lama-lama jadi melampau. Kan? So, tapi saya tetap ingat yang diri saya, umur saya, keluarga saya dan budak yang tak berdosa. Agak biografi akan brutal hari ini, rupanya Mr. Cool. Tak munasib brutal-brutal lagipun macam saya cakap lah kan, kita hidup nak berkawan, biar ramai kawan, jangan ramai lawan. Itu pesan Tun Mahathir. Jadi, Zaini pun kalau dia boleh berubah, dia boleh insaf, saya rasa semua orang boleh terima. Kan? Kita boleh buang lah, yang lepas tu kita boleh buang. Walaupun dia fitnah saya, macam-macam fitnah dia. Yang terbaru, dia kata anak saya pakai tattoo, air mani saya masuk kad. Astagfirullahaladzim. Mana lebih mulia, anak bertattoo dengan anak tak ada dara? Bohong kat Jawa, boleh tanya Nasir. Dia jemput saya. Dia tak kenal Nasir. Nasir kenal saya. Semua orang kenal saya pasal masa tu saya tengah peak. Sekarang aku nak tanya kau Zaini. Anak pakai tattoo dengan anak tak ada dara, mana lagi teruk? Cuba kalau sini pingsan, semua kat kulit. Bila dia sedar. Salam bro, Dahsyat ni, semua dah katam kau. Dia nak menghina. Alright. Anak aku pakai tattoo tak pernah kacau aku. Saya kenal jamban je. Yes. Aku tengok Bro Rafi jenis pemaaf, tapi dia ni hati Yahudi, betul. Apalah kita nak berdendam-dendam kan. Sekarang aku tanya kau Jenny, antara tangan bertetu dengan anak yang hilang kegadisan, hilang dara, tak ada selaput dara, apa macam cerita? Ini bukan cerita agak-agak. Aku tak nak sebut nama orang-orang. Aku lama berdiam. Aku diam aja. Alamak. Tak nak lah. Aku tak nak malu ke orang lain. Cukuplah aku tanya engkau jawab. Konon-kononnya bertetu. Itu dia dengan Allah Ta'ala. Sendiri mau faham lah. Saya tak nak komen lebih-lebih pasal tu. Saya terpaksa. Saya didesak oleh pembohongan Nasir. Maaf. Sorry saya. Saya didesak oleh pembohongan Zaini untuk saya mengatakan yang benar. Makin hot, Saya pegang, saya tahulah. Mana boleh saya tak tahu. Berapa lama saya pegang? Anak. Kan? Dia tidak sangat, dia minta sangat. Kau dapat anak yang apa? Dia kalau ketat pun, itu tak apalah. Itu kita tak mesti pasal tu lah.
Saya cuma dah sentuh itu, tak boleh lebih. Ah, alamak. Okey. Tolong jangan cerita kisah anak dia lagi. Saya cuma nak satu. Dia dah tak ada point sekarang. Dia dah tak boleh. Nak turn sini boleh, tak boleh. Turn sana pun tak boleh. Saya dengan Nasir setakat begini-begini. Kita tak ada pakatan. Puteri dah dewasa, dia berhak memilih jejaka mana dia suka. Pak mentua kena reda. Betul. Betul. Dia kedamaian. Kalau dia dah suka, aku nak buat apa? Kau kira bagus tau. Aku tak sekat dia itu. Aku tak sekat dia ni. Aku kasih dia balik kampung. Bila dia nak balik kampung. Kau mau ingat tu. Mandi nur, mandi dalam sifat Allah, mandi cahaya Allah. Ini tak ada dalam ajaran lah. Tidak ada dalam amalan. Siapa yang pecahkan? Jawab je ni Siapa ni Menteri Kimi jawab je ni. Jenny, siapa yang pecahkan? Ngeri saya tengok Zaini fitnah saya. Betul. Punca kedua, adakah Jenny pernah usik anak dia sampai lari cari abang? Wallahu alam. Berkemungkinan. Hai Akta. Jadi bila anak dia turun Johor, kita buat polis report apa semua. Dan pada hari esoknya, janganlah tanya hari tu tinggal mana saya takkan jawab soalan tu. Keesokan harinya, saya aturkan puteri pergi KL. Sebab dia ada kawan kat sana yang boleh kasih dia tempat tinggal. Saya. Betul. Kok je ni Kan? Jadi kes tupai ni, saya ingat saya nak tunggu Nasir. Kan? Sampai sekolah panggil. Sekolah panggil. Jadi budak ni kemurungan. Kalau engkau seorang bapa, anak engkau kemurungan, kau harus bertindak. Kurang-kurangnya bawa dia pergi psikiatris atau psikologi. Dapatkan rawatan. Kau pergi doktor biasa, nanti doktor akan refer. Bukan kau diamkan aja. Sampaikan sekolah bertanya. Budak tu cakap malam tak boleh tidur. Siang kat sekolah dia tidur. So soalan dia, kenapa malam dia tak boleh tidur? Waktu kau jaga lembu, apa yang dah berlaku? Anak kau dah terlepas banyak kat aku. Aku cakap dengan kau. Mangsa dah banyak terlepas kat aku. Cuma aku masih belum nak buka aja. Tapi kalau kau dah bersedia nak masuk lokap, kan? Kenapa kau biarkan anak kau kemurungan? Soalan dia lebih tepat lagi, kenapa dia kemurungan? Apa yang mengganggu jiwa dia? Kenapa anak kau suka berpaut-paut dengan lelaki-lelaki yang dewasa bila datang ke sana? Adakah dia cuba nak dapatkan perlindungan daripada orang lain? Atau dia rasa lebih selamat? Dia tak duduk dengan kau. Dia duduk dengan siapa yang datang ajalah. Jadi aku syorkan pada kau lah kan. Cukup-cukuplah bohong kau tu. Aku tak pernah disentuh atau dipanggil oleh polis Malaysia. Tak pernah. Setakat sampai hari ini. Aku pergi Malaysia buat report adalah. Kau punya report, kau punya kes yang kau edarkan aku punya pengenalan, ada kat SKMM. Tinggal aku nak kasih tahu lawyer, tulis kepada SKMM, minta dia orang percepatkan. Itu straightforward punya kes. Polis report aku, kau tunjuk. Dengan maklumat diri aku, penuh. So, dipendekkan cerita lah. Kau janganlah cek pasal dengan aku. Aku tak cek pasal kau, kau jangan cek pasal dengan aku. Aku tanya kau, mana pergi ke Gadesan? Mana pergi seluput dara? Itu aku tanya kau. Sebab kau bapa, kau bertanggungjawab. Kau tak boleh cakap kau tak tahu. Pasal anak kau tak bercampur orang. Kau tak kasih anak kau campur orang.
Apa lagi jantan. Jadi sekarang kalau dah kena tepuk tupai, apa kau nak cakap? Kau kena bertanggungjawab lah. Betul lah, saya suruh kau tanggungjawab. Kau mana boleh lari, kau mana boleh lepas tangan. Pasal kau mengambil uh, amanah untuk menjaga budak tu. Sekarang masa depan dia habis. Gara-gara jantan macam kau, jantan sial, yang tak boleh membezakan, padahal kau tak kahwin 15 tahun. Keperluan kau terjaga, subhanallah. Jadi aku cakap dengan kau lah, Jenny, kau jangan cek pasal dengan kita lah. Banyak sangat kau ni. Aku taruh pisau lah. Tapi kau tak berani report. Pas kasih tahu lawyer, tulis kepada SKMM, minta dia orang percepatkan. Itu straight forward punya case. Polis report aku, kau tunjuk. Dengan maklumat diri aku, penuh. So, dipendekkan cerita lah. Kau janganlah cek pasal dengan aku. Aku tak cek pasal kau jangan cek pasal dengan aku. Aku tanya kau, mana pergi ke Gadesan? Mana pergi seluput dara? Itu aku tanya kau. Sebab kau bapa, kau bertanggungjawab. Kau tak boleh cakap kau tak tahu. Pasal anak kau tak bercampur orang. Kau tak kasih anak kau campur orang. Apa lagi jantan. Jadi sekarang kalau dah kena tepuk tupai, apa kau nak cakap? Kau kena bertanggungjawab lah. Betul lah, saya suruh kau tanggungjawab. Kau mana boleh lari, kau mana boleh lepas tangan. Pasal kau mengambil amanah untuk menjaga budak tu. Sekarang masa depan dia habis. Gara-gara jantan macam kau, jantan sial, yang tak boleh membezakan, padahal kau tak kahwin 15 tahun. Keperluan kau terjaga, subhanallah. Jadi aku cakap dengan kau lah, Jenny, kau jangan cek pasal dengan kita lah. Banyak sangat kau ni. Aku taruh pisau lah. Tapi kau tak berani report. Report lah kat polis. Aku taruh pisau, Mahmud taruh pisau. Kita colek anak kau. Anak kau daripada Mersing, dia dah pusang. Dia pasal kau dengan aku dah main tunjuk-tunjuk gambar. Salah satu gambar dia. Jadi dia terkesan. Alright. Kemudian dia cakap dia nak cabut daripada Mersing. So aku cakap, dah lah. Kalau gitu kau datang aja Johor Bahru. Manalah tahu kalau aku boleh tolong. Dia datang. Jadi bukan aku buat lari anak kau. Anak kau lari ikut aku. Kau faham? Dan kalau aku jahat, aku tak hantar dia pergi KL, Pukimak. Aku tak hantar dia pergi KL. Pergi rumah Su. Kat sana dia tumpang rumah Su. Kemudian tak dapat kerja, dia kontak aku nak balik Singapura. Aku cakap, nak datang Singapura. Aku cakap, datang lah. So, bila dia sampai, aku bawa dia masuk, bikin pasport, semua mengikut lunas-lunas undang-undang. Korang fikirlah, nak masuk Singapura ni senang ke? Pakai sampan macam dia cakap, anak haram tu. Dia buat dia suka je. Gunung-gunungnya aku naik usup dengan Apple. Seluduk kita pakai tongkang. Lepas tu, saya pula 2 bulan koma. And then nak masuk Singapura, mangsa ikut saya naik ambulans. Awak fikir, alamak, dia fikir macam mana? Bohong pun bodoh. Tapi nak bohong. Bohonglah yang masuk akal. Sebab engkau tak ada idea. Engkau reka cerita. Ambulans pertama, dia kalau nak kasih orang satu masuk, biasanya daripada kalangan ahli keluarga. Dia akan cek IC. Kemudian dalam proses nak masuk Singapura,
Ada immigration Malaysia, immigration Singapura. Dan tetap diorang nak tengok pasport. Kau janganlah nak bodoh-bodoh orang macam kau memang bodoh. Kau memang bodoh tapi nak belagak pandai. Kau manusia yang paling bodoh yang aku pernah jumpa. Pembohong, pemfitnah. Jadi kau nak bodoh-bodoh kau orang. Nak minta 500 nak masuk Singapura. Masuklah. Aku kasih lagi 500 lah. Kau masuk Singapura. Mahmud pun boleh tambah. Itu Mahmud dengan ini siapa? Allah. Tak ada komen Aku better check ya kan. Nanti ada komen kan. Aku tak tahu. Allah. Sebentar kawan-kawan bersamamu Oh, dunia ibaratnya roda, naik ke turun tiada artinya. Oh, banyak komen lah. Puteri duduk dalam tayar. Satu immigration tak jumpa. Alang-alang nak bohong Nak bohong bodoh-bodoh. Alang-alang macam tu lah. Saya setuju. Siapa ni? Alang-alang nak bohong.